Penantian hampir sebulan berakhir dengan satu berita besar iaitu Johor Darul Ta'zim, JDT, sah bakal berdepan gergasi Arab Saudi, Al-Ahli, di Jeddah Jumaat ini. Ini bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi adalah kali pertama dalam sejarah Harimau Selatan akan menguji kekuatan menentang kelab dari Arab Saudi. Lawan yang menanti pula bukan biasa-biasa, mereka adalah juara bertahan kejohanan. Ini jadi ujian terbesar buat ketua jurulatih JDT, Xisco Munoz kerana Al-Ahli baru sahaja membuktikan kualiti mereka dengan menyingkirkan Al-Duhail hasil jaringan bintang dunia, Riyad Mahrez. Kelibat Arif Aiman Hanapi dalam penerbangan ke Jeddah sememangnya mencuri tumpuan. Walaupun dilaporkan mungkin tidak diturunkan atas faktor kecergasan, adakah dia akan menjadi super sub yang merobek pertahanan lawan? Menarik untuk dinantikan. Beraksi di tempat lawan, Jeddah, menentang pasukan bertabur bintang dunia pastinya sukar, namun semangat juang Harimau Selatan tidak boleh dipandang rendah. Mampukah skuad bimbingan Xisco Munoz melakar kejutan terbesar dalam sejarah kelab? Adakah taktikal JDT mampu mengekang magis Riyad Mahrez dan rakan-rakan? Ayuh berikan sokongan padu buat wakil tunggal negara di pentas tertinggi Asia.